guys, itu dia 10 ekor siakap, 2 ekor ikan ubi, 1 ekor ikan sumpit. Okay guys, kita baling lagi. Kita cak mendapatkan banyak lagi. Tak ada main kat sini. Oh abang. Ngam kat situ. Abang. Yes, alhamdulillah guys. Ikan yang keempat. Okay guys, kita mula berjalan daripada JT. So JT dia agak stylo. So kita akan berjalan. Jangan ada yang tergolek. Jangan ada yang tergolek. So Golek itu dancing goyang. Tu ikan sumpit. Tertizing. Oh, ada kursi ya. Mantap. Tekong, nama siapa Tekong? Syuib. Tu dia, kita bersama Tekong Syuib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So ada first class, second class. Okay, kami ambil tu. Aku ambil ni. Lain kali direct Kanan bos. Kanan. Okey. Baik bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rizal. So kita baru boleh pegang. Kita akan pusingkan kamera ni. So hari tu kita naik belah mana? Kita balik saut Cantik. Siapa suruh ambil yang bahagian depan? Okay guys, kita akan bergerak. Okay guys, hari ni kita memancing lagi di Telaga Nenas. Saya bersama Ameng. Mantap. Tekong. Padu Tekong bersama Darin dan juga Rizal. So hari ni kita akan macam biasalah, kita akan pergi memancing ikan siagap guys. Zas. Okay guys, kita mula memancing. Dah ready belum? Sudah. Pakai SP ke? Mantap. Kau pakai juga? Dan pelampung. Boleh pakai SP ke tengok? Boleh. Pakai dia semacam ni. Cuba dulu. Buang jangan lagi. Sebab dia punya rubber ada kat bawah. Kita cuba tengok pelampung tali pendek. Dan itu kepala dia. Dah cakap dia. Ditangkap kepala. Okay guys, siakap pertama oleh Tekong kita. Ini dia siakap pertama oleh Tekong. Mantap pembukaan. Dia Ameng, dia mau mancing ikan lembu. Itu dia, ikan lembu sebesar tapak tangan. Mantap. Alhamdulillah guys, siakap yang pertama. Lesen. Oh, lesen dulu. Lesen guys. Lesen, alhamdulillah. Dapat kita siakap. Ya budak-budu. Mantap. Aku ni ajarin dapat. Guys, kita di spot ke 15. So kita dah dapat tadi. So kita tengok macam mana. Makan lagi. Wah, lucut. Memang kat situ, dia kumpul. Okay guys, kita cuba lagi. Satu udang.
Okay guys, memang dia kumpul kat situ. Memang dia kumpul kat situ. Okay, kita baling lagi. Itulah tempatnya. Oh yo, sorry. Wrong person. Alah. Tadi lah salah baling. Sekejap guys, salah baling guys. Okey, cun. Harap-harap ada makan guys. Harap-harap ada makan. Air tengah tak bergerak ni. Memang cun lah. Wih, Rizal. Mantap Rizal. Aku rasa aku nak kena betul nanti. Oh, Rizal macam dah ada tu. Macam nak makan dah tu. Macam itulah. Oh yes. Hai. Tak tepat. Tu cun. Yes, Jal. Yes, Rizal. Cakap pertama Rizal. Yes. Up, Jack terus. Ya. Listen. Mantap, mantap. Oh. Dapat bu. Alah, hai sini lagi. Speed baling belakang aja. Salah. Yes. Hai. Damn. Tak. Okay guys, kita temui sarang siakap. So kita akan mengambilnya. Harap-harap dimakan terus. Baling je sebelah pelampung aku. Yes. Yes. Alah, sangkut pokok. Yes. Lucut. Lucut guys. Oh yes. Hey. Ada lagi guys. Lagi. Okay, lepas ni kita sembak ke tepi pula. Yes. Alhamdulillah. Ikan kedua guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Ikan kedua. La barbo. Okay guys, kita cari lagi. Ikan tengah banyak kumpul kat tempat yang sama. Harap-harap ada. Waduh, telat. Sepatutnya aku kena baling rapat lagi. Tak, kena rapat lagi. Kena rapat lagi dekat kayu. Rapat lagi. Sini. Tu. Situ Rin. Wah, yes Rin. Tak betul. Biar. Aku tarik dulu lah. Biar aku tarik dulu. Nanti biar je. Kalau kena kau tarik, aku tarik.
Dia nak betul-betul kat tepi kayu tu. Alamak. Ya, dan kuasa dia nak betul-betul kat tepi kayu tu lah. Aku tarik dia. Kau ni macam-macam kau main anggaran. Rapat sikit tepi kayu. Ha? Dia nak tepi kayu tu juga. Ah, situ. Bawa boleh ni. Aduh, aku nak balik dari lama panjang kan. Tak. Ini. Jadi ya. Ha bang. Oh yes, 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 yes. Ikan ketiga guys, ikan ketiga. Alhamdulillah. Ikan ketiga. Kejap je. Lumayan guys, lumayan. Pur. Sekejap je. Okay guys, kita baling je. Kita cak mendapatkan banyak selagi. Tak ada main kat sini. Oh bang. Ngam kat situ. Abang. Yes, alhamdulillah guys. Ikan yang keempat. Gasak guys. Ikan yang keempat. Entap. Alhamdulillah guys. Kejap je. Tiga rasa tu, itu tu. Salah aku siang. Ui, sangat. Okay guys, kita baling tepat ke situ Tepat je dia makan. Itu dia tepat dekat daun. Aduh. Boleh tahan. Simple bang. Makan Rin. Depan lagi Rin. Standby Rin. Ah tu Rin. Cun. Nak kena baling tepat kat tunggul tu juga. Ah tu kat situ juga. Baru dia mau. Yes, alhamdulillah guys. Ikan kelima guys, kita guys. Ikan kelima guys. Alhamdulillah. Ikan kelima. Kualih. Oi, alhamdulillah. Yes, angkat elak. Okey, angkat. Wow! Finally guys. Finally, mantap Ren. Ajak dia nak bawa pergi. Ada. Makan. Banyak. Guys, kita sambung lagi ikan siakap yang kita mesti siakap yang ke-6 Kena tali orang tu. Siakap yang ke-6. Balingan. Apa? Yes. Kenyang dia guys. Dia Rizal. Lesen yang kedua beliau walaupun agak aneh dia punya lesen. Lepas tali. Lepas tali. Mana dah? Lepas tali. Kita. Macam-macam dalam kolam tu. Tu dia dapat juga lesen kedua beliau Mantap. Okay guys, kita naik JT kejap untuk makan. Kita beli umpan dulu, udang hidup sebab tak cukup. Kita makan dulu. Jadi ni kita berhenti makan kejap. Kita makan mi goreng udang. Mi goreng udang dengan teh ais. Nanti kita sambung balik mancing Zas. Okay, dah makan. Kita pulang. Kita sambung mancing Sambung mancing guys. Lepas kita makan mi tadi. Ni tangguh udang Rin. Tangguh udang geragau.
Dia bawa bot, dia tahan kat tepi bot, masuk udang banyak. JT ni kami tak pernah singgah, ni first time lah. Selalu JT sebelah masjid sana. Okay guys, kita sambung untuk babak kedua pula. Kita dah makan tadi kan. So kita gerak lagi atas Tekong kata lagi atas. Supreme Okay guys, untuk sesi lepas lunch kita sambung dekat sini ya. Harap-harap ada rezeki guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh terus tenggelam guys. Wih, ada. Tapi kekecil ni. Nampak cai kekecil. Rapat sikit. Dekat pokok. Tua betul. Kat tengah tu boleh sambar. Baling. Hop. Alah. Silap. Sikit lagi. Boleh. Biar dia sampai tengah. Rapat. Tak cukup rapat. Oh. Meng ikan ubi. Sekali ikan ubi mantap Meng. Mantap. Kasih boleh kasih goreng. Sedap lembut. Siap lah guys. Harap Allah, lucu. Tersangkut. Mantap Tekong, mantap. Ikan kita yang ke-10 Ikan yang ke-10. Sangkut tak saut tangkut. Sangkut lagi. Yes. Oh, sangkut sana pula. Bawah. Lihat dulu. Wih, besar guys. Besar. Oh ya, jangan. Belum. Tunggu dia naik atas dulu, Meng. Tunggu dia naik atas. Jap. Tunggu dia naik atas. Okey, masuk. Yes. Okey, Chen. Woohoo. Yaha. Ini yang paling besar hari ni. Woohoo. Dekat tunggul tu Dekat tunggul tu pula, guys. Okay guys, kita dah habis memancing di Telaga Nenas. So, terima kasih kepada Tekong kita sudi membawa kita mancing. Terima kasih Tekong. So, Meng macam mana Meng? Jal, okey? Mantap. Meng? Mantap. Terbaik. Zarin, terbaik. Okey guys, zas. Guys, penutup kita bersama Tekong apa tadi? Lupa Tekong. Tekong Syuib. So, hasil kita ada rezeki kita untuk dibawa pulang. Okey guys, itu dia 10 ekor siakap, 2 ekor ikan ubi, 1 ekor ikan sumpit. Okey guys, jumpa lagi anda semua di episod akan datang. Mantap, check it out. Zas. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love